Okey, kita berada di kedai tepi highway RMCJ. So, ramai manusia. So, kita tengok apa yang ada kat sini. Oh. Wah. Kawasan dia cantik. Bersih. Hai. Ya. Wah, orang nampak apa tu? Wah, kuih. Okey, jom ke sini. Mana? Saya nak pergi tengok belah atas apa yang ada. Belah atas. Ini pun okey lah. Wah, orang ambil apa tu? Rasa tengok. Okay, dia ada pokok ubi. Sudut tak ada? Jom kita tengok apa yang ada. Lagi depa order. Kita ambil order dulu. Beli nasi lemak ayam lah. Ayam stok Tak ada. Kita pilih je lah. Dia apa dua? Nasi lemak ikan bilis ambil 3. Tu lempeng pun. Lempeng sepenyuk. Lempeng sebanyak. Pengah ke lempeng? Sama lah. Ambil lempeng 3. Pagi tak mau laksa. Tadi apa telur apa nasi lemak tu nak telur dadah? Telur dadah 3 telur dadah. Nasi 3. Tu lah. Roti basmati dan roti telur goyang. Oh, telur goyang. Nak fries ke? Tak payah, fry tak payah. Ayat bagi teh tarik 1. Arat, teh tarik 3 lah, ambil teh tarik 3. Ada nak teh juga, teh tarik juga. Teh tarik 3. Okey. Tarik apa tadi? Teh halia panas. Betul, ayat kosong, teh ais 1. Ya. Cukup. Ya. Tengok apa yang ada kat sini lah. So dia ada Sri Muka, kuih lope, kuih talam ubi kandang, pokok ubi. So sini dia punya nasi lemak. Wah, menarik ya. Nasi lemak dia RM2 je. Nasi lemak dia RM2. Okay. So sini bahagian pekngau. Okey, ini cara-cara pekngau dibuat. Okey, ini dia punya roti bakar. Wah, ada kipas giant, nice. Banyak game motor lah, game motor main depan kat sini. Okay. Guys, kita terjah tengok, kita duduk dekat sebelah highway. Sebelah highway kita duduk. Oh. Sebab tu sini ramai lah. Sebab harga dia memang B40 punya harga, lempeng baru RM1, nasi lemak baru RM2. Yang memang murah. Ayam tertarik RM1.50. Patutlah ramai. Tadi kita lalu kat highway. Nak kita jumpa highway.
So kedai dia pun cantik lah, very nice. Oh, very nice. RMCJ Hub. So nak masuk dia dalam sikit lah, keluar kat Cangkat Jering. Lepas tu lebih kurang dalam 2.5 kilo nak sampai ke sini. Dalam kampung. Very nice. Lalu masuk pula view dia tu pokok durian banyak. Okay. So sinilah view daripada highway. Okay, sekarang kita naik bahagian atas pula tengok. Oh, bahagian atas tak ada tempat duduk. Kalau bahagian atas ni dia buat tempat duduk juga. Barulah tak crowded dekat bawah. So sini bahagian atas dia. Oh, kalau dapat kat atas ni cantik untuk makan. So pada owner RMCJ ni bolehlah buat meja kat atas ni, buah. Oh, kawasan yang cantik, view pun best. Dia patut letak meja kat atas ni. Okay, minuman dah sampai. Dia punya teh tarik dia. Teh tarik dia sedap. Memang betul-betul sedap teh tarik dia. Boleh cuba. Teh tarik dia memang sedap. Padu. Oh, padu. Peknga dah sampai dah. Peknga ni RM1. RM1. Mana nak dapat? RM1. Dah rasa tengok sedap tu. Dah. Tangan tak basuh. Cuba tangan dulu. Di kedai ni ramai orang ni tahu sebab apa? Sebab dia murah semua. Harga warung lah, harga kampung. Karena bernamai. Betul, sekarang ni dia cantik. Dan naik atas ke? Berdua saja tengok kat atas. Okay, nasi lemak kami dah sampai dah. Nasi lemak telur dah ada. Nasi lemak dia sedap. Nampak aura pun cakap sedap. Wah, dia punya sambal dia tu sedap. Oh, sambal dia sedap. Dia pedas-pedas mana? Orang nah. Orang. Sedap. Budak-budak tak menipu. So sedap. Sekarang jam pukul 10. Lagi lepas makan kita akan terus gerak ke Lumut. Ada durian kan? Mas Pak? Dengan cici. Sama lah mereka. Dia tengok cerah. Bau kalut nak. Bajak lah apalah. Orang. Sekali lagi.
Satu lagi. Okey dah. Ni telur ada sini. Arah, ni telur ada sini Arah. Tu telur. Nasi dia sedap, nasi dia. Ada? Nah, tisu. Satu 50 sen. 50 sen. Okey, kat sini kita boleh QR ah. Boleh QR pun boleh. So, Makanan semua dapat dah ke? makanan dapat. Tadi ada ambil apa? Beko ubi tu dengan apa satu. Lepas tu apa nama? Puding ah, puding ah. Puding ah yang tu. Apa? Puding satu dan puding satu. Ya. Berapa? 21 50 sen. 31. Okey, total 31 50 sen. Terima kasih. Okey. Okey, dah selesai dah. Sarapan pagi kita di RMCJ. So, kita shoot ke Lumur. Orang nak pakai tangan. Okey, dah. Bye. 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 Lagi buat nanti tadi. Okey. Ini S-Max. Besar kot. Duduk dah. Buat belakang. Alah-alah nak beli 750. Oh, ada buah durian baru nak besar. Kira kita dikelilingi oleh dusun durian lah. Okey.